muttafaqun alaih. Baik, apa katanya? Ini hadis daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah kata apa? Dia kata adalah beberapa orang sahabat ni bertanya kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Kemudian baginda menjawab, orang yang paling takwa di antara mereka. Kan dalam Quran ada sebut surah Al-Hujurat. Nanti tuan-tuan kalau wajib kita punya homework lah. Tuan-tuan balik buka surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat tu dia ada beberapa pesanan lah. Jangan bersangka-sangka buruk dengan orang, apa semua sekali. Jangan menggelar orang dengan gelar-gelar tertentu. Kampung Belanda ini banyak gelar. Kalau mat tu ada dekat 15 mat. Mat Jepun, mat tanda, mat tu gelar. Tu orang tanya, habis macam mana Ustaz kalau dia gelar-gelar tu? Kalau tuan punya diri suka, tak apa. Panggil mat panglima, suka dia. Mat mana? Mat panglima, suka. Tapi kalau panggil kalau panggil nama-nama yang tak sedap tu, for sure dia memang tak suka. So jangan kita menggelar. Ada dalam surah Al-Hujurat, nanti kalau kita tengok ada. Tak boleh gelar-gelar orang dan tak boleh menyangka kita ni lebih bahagia daripada orang lain. Orang tu tak bahagia. Orang tu orang kalau isteri pertama dia tu retor je tu, sebenarnya tak ada bahagia mana. Tak payah cerita lah, biar dia lah. Kau sudah lah yang kita nak pergi mendescribekan kehidupan dia tu, tak payah lah. Itu surah Al-Hujurat jelaskan benda tu. Baik, dia kata bila ditanya Rasulullah siapakah orang yang paling mulia, maka junjungan besar Nabi SAW jawab, orang yang paling takwa di antara mereka. Siapa yang paling mulia? Orang yang paling bertakwa. Tu yang dalam surah Al-Hujurat sebut tu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi aku adalah orang yang paling bertakwa di kalangan mereka, di kalangan kamu. Sebab tu takwa saja. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tidak ada beza di antara Arab dengan Ajam. Orang Arab dengan orang Ajam. Orang Arab ni Arab lah, Ajam ni kita lah yang bukan Arab. Tak ada beza antara Arab dengan Ajam. Yang membezakannya hanyalah takwa. Kemudian mereka berkata, oh bukan tentang itu yang kami tanyakan wahai Rasulullah. Kemudian Nabi jawab lagi. Nabi kata, Yusuf yang Nabi Allah tu kot, yang kamu nak tanya tentang orang yang paling mulia. Yusuf anak Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah kan. Ada berapa level tu, anak beranak Nabi semua kan. Maknanya boleh jadi itu yang paling mulia lah. Kemudian dia kata